إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Tak jadi. Dia tak mau keluar juga kan. Lepas raya lah makan asam pedai kan. Min ba'di imanikum. Apa lagi no huruf kaf yang kita bedok buat keluar? Saya cuba lagi sekali. Min ba'di imanikum kuffara. Kuffa. Akak sebut kum. Oh tu boleh pun. Kam. Dia cepat tu jadi macam tu. Min ba'di imanikum. Dia tak mau keluar hak itu. Tak jadi. Kuk lah telinga. Kuk lah kan telinga cik rabik. Cik tak dengar kan kita tanya orang lain tengok. Kak Norma, boleh tak Kak Norma bagi bukan pendapat. Ulasan. Betul tak saya dengar bunyi ke saya seorang je dengar hak tu. Ada macam ada terang je lah Kak Norma. Kan? ayat Ya. kaf dia tak best. Kaf dia tak best kan? Kum. Okey, nak bagi best macam mana kena belajar dengan lebih banyak lagi. Okey. Saya cuba ulangi sekali. Saya cuba insya-Allah mudah-mudahan Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Amin. Min ba'di imanikum kuffara. Tak jadi juga. Tak jadi juga. Kakak sendiri yang abang kan. Bukan dia tak boleh nak keluar macam mana. Tu boleh sebut keluar lah dah. Cakap tahu. Kan. Min ba'di imanikum kuffaran hasada. Ka kan harfu kaf tu. Min ba'di imanikum kuffara. Jadi tak? Tak saya rasa apa. macam bunyi tapi tak tahu lah Saya rasa macam ada bunyi kum tu tapi tepat tak tepat tu wallahu a'lam. Sebab kita tak boleh nak dengar betul-betul. Dia akak kena tengok mulut akak kan. Min ba'di imanikum kum. Dia macam tersorok kan. Ni kau cuba habang saya ada space sampai dah. Ada buah Don Laksa tak? Don Laksa orang sini panggil apa? Don kesum. Saja nak saja nak suruh Kak Sarah sebut Sazah Nuriyah sebut pula dah. Nak dengar Kak Sarah sebut daun kesum tu macam mana? Daun kesum. Oh tu boleh pun keluar huruf kaf tu kan. Daun kesum kan. Kuah laksa kan. Daun kesum. Cuba sebut tengok huruf kaf tu kan. Kita yalah kan macam saya dulu pun dengar juga perhati orang sebut kan. Bila kita sebut huruf kaf tu dia tak mau keluar kan. Oi kan. Dia baru panggil kak. Oi, cuba panggil kak. Oi, apa kak? Jadi kadang tu ada orang kita amboi cakap macam orang putih kakak. Tak, yang tu mubalarah. Yang tu memang mengada-ngada. Memang nak kena penampak lah tu. Kan? Tapi ni tak mau penampak. Nak sebut keluar huruf kaf aja. Kan? Kakak. Kayu. Nak cari kayu. Lagi apa lagi? Ketupat. Kan? Akak kena praktis untuk huruf kaf kan. Bila dia keluar kan. Nak potong kuku. Nak potong kuku. Kan? Nak pergi ke KL. Kan? Kita tak sebut Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lama tak dengar lagu Kuala Lumpur no kan. Jadi walaupun kita ni orang Melayu tapi huruf kaf tu dia memang macam tu. Sebab di manakah makhrajul kaf? Cerita. Bagus. Bagi bunga. Tolong share. Barakallahu fikum. Mana makhrajul kaf? Pangkal. Tu dia. Pangkal langit keras. Yang saya tahu. Saya tak pandai nak cakap. Kakak kena masuk kelas tajwid kak. Kena masuk kelas tajwid. Kan makhrajul kaf. Aina makhrajul kaf? Ahlan sahlan. Siapa tahu makhrajul kaf tu dekat mana beserta dalil?
Kalidah antara langit lembut dan langit keras tu. Bagi dalil. Dalil tu. Dia dalil tu adalah jawapan yang paling tepat. Kita kan suka mereka. Pandainya. Pandai. Okey, cerita. Mana dia makhrajul kaf? Min aina ya'ti makhrajul kaf? Qalu li Allah ma'a dalil. Nak kena dah ni. Amboi, tak dapat doa. Wal qafu aqsa lisani fawqu thumma al kafu. Itu dalil daripada Matan al-Jazari. Daripada Matan al-Jazari. Alamak, adik janganlah call mama adik. Oi, mama tengah mengajar cik. Oi. Okey, aqsa lisan wal qafu bahagian pangkal lidah. Kita kata wal qaf di bahagian pangkal lidah. Untuk huruf kaf dia kata dia naik atas sikit. Thumma al kafu. Jadi kalau kata qaf kat sini, kaf di atas sikit. Dia kena bahagian langit keras je. Kalau qaf tu, dia kena dekat bahagian langit keras dengan langit lembek. Langit lembut, silap. Kan? Itu cerita dia. Jadi bila kita sebut kaf, perbezaan qaf dengan kaf, aqa. Ak. Sebab tu kita boleh kenal pasti, oh ini huruf musta'liyah. Dia terangkat naik ke atas huruf qaf kan. Aqa. Jadi kita yatasa'adu as-saut ila qubbatul hanak. Suara kita tu naik, dia melantun kena bahagian kubah langit. Walakin li harful kaf kan yanzilu as-saut la yatasa'adu as-saut ila qubbatul hanak. Suara tu tak naik ke atas, dia turun ke bawah. Fa yakhruj mubasharatan. Ak turun. Okey, martal akhar ya kakak. Silakan. Saya ulang balik A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Tak apa, nanti kita proses kan. Jadi okey. Jumpa kat Bangi ya Ustazah. Jumpa kat Penang. Saya pergi Penang. Oh ya, insya-Allah taala. جسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.